Kalau dia fotografer ni, makna wanita UMNO so datang tempat dia je memang suka ambil gambar. Photoshoot. Memang dia memang jenis suka ambil gambar. Oh, umpan ni. Dia sebab apa ni, bang? Tak tahu lagi kenapa. Itulah. Ini setingkat tu dia tingkat. Oh, setingkat. Sebab semalam dapat cilik. Punca tak tahu Punca tak tahu, tapi daripada bilik tu. Bilik belakang. Bilik bujang. Bilik mana? Bilik bujang di belakang. Bomba dah datang? Bomba dah ada buat inspection belum Belum, dia bagi 4 hari. 4 hari Jadi ini awak kena kira berapa ni dia punya tu. Ini macam mana awak nak repair? Nak tunggu apa? Nak tunggu duitnya ke? Itu memang nak memang rumah dah habis bayar dah. Jadi insurans memang tak ada. Tak ada. Insurans tak ada, memang kena tanggung sendiri lah. Cuma tak tahu berapa kos. Kena panggil tukang buat estimation. Awak panggil tukang buat estimation. Kita tengoklah macam saya boleh sumbang sikit, yayasan boleh sumbang sikit. Awak ada berapa macam mana kita nak ada. Tapi saya ingat kalau sebelum raya memang tak boleh ni. Memang tak boleh, tak sempat. Tak sempat ni. Ambil masa. Tak apa, saya cuba minta kawan-kawan tolong cari jauh masa belah sini lah. Okay. Pasal anak-anak sekolah apa semua kan, jadi urusannya memang Okay lah. kat sini juga. Cari sini dulu. Kalau macam dah tak ada, baru hubungi kita orang. Tak apa Rol, gini Rol. Abang ni akan, sama saja nama bang? Eddie. Cik Eddie akan cari dulu rumah sewa kat sini. Dia kalau dah tak ada cara, baru dia cari engkau lah. Ni abang lah. Daripada yayasan lah, 1,000 dulu. Terima kasih banyak-banyak tuan. Untuk ni. Jadi saya dah bincang Syarul. Nanti dia cek kontraktor, berapa harga. Nanti dia akan berapa dia boleh, berapa kita boleh sumbang, berapa yayasan boleh sumbang. Untuk komuniti, kita sebelum Raya Haji mesti siap. Terima kasih banyak. Dia tak, dia 2-3 bulan mesti, tak boleh. Itu pun kalau cepat lah. Kontraktor awak carikan lah. Cik kawan-kawan yang boleh murah-murah ke, menolong. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Sama.